Anda, calon ujian psikometrik penolong kuasa penjara grade KA5, stop scroll. Tengok video ini sampai habis. Jangan masuk ujian psikometrik tanpa persediaan, kerana ujian ini bukan sekadar menjawab dengan jujur. Ini ujian untuk menapis calon dari segi emosi, disiplin dan kerjasama anda dengan soalan-soalan psikologi yang halus dan mengelirukan. Jom tengok contoh soalan ini untuk anda faham apa yang saya maksudkan. Saya cuba memahami situasi sebelum menilai kesalahan seseorang. Saya ulang, saya cuba memahami situasi sebelum menilai kesalahan seseorang. Bunyi macam mudah kan? Tapi cuba anda fikir, adakah anda ni seorang yang terlalu cepat menghukum? Atau anda jenis yang ambil masa untuk faham situasi sebenar sebelum membuat keputusan? Jawapan yang terbaik untuk soalan tadi ialah setuju, iaitu B. Kenapa? Sebab ujian ni mahu mencari calon yang ada empati, tapi dalam masa sama mampu buat keputusan secara adil dan profesional. Kalau anda jawab A, sangat setuju, anda mungkin terlalu bertolak ansur, terlalu beri ruang kepada orang. Tapi kalau anda jawab D atau E, ia menunjukkan anda ni terlalu cepat menghukum, dan ini sangat berisiko dalam tugas penguatkuasaan. Inilah yang saya cuba bantu dalam e-book khas ujian psikometrik penolong penguasa penjara grade KA5, di mana dalam e-book ini mengandungi 100 contoh soalan psikometrik khas untuk penolong penguasa penjara grade KA5. Setiap soalan ada jawapan terbaik, analisis dan logik mengikut SPA. Dan yang penting, soalan dalam e-book ini fokus khas untuk jawatan penolong penguasa penjara, bukan soalan umum yang anda boleh cari di Google. Kami bantu anda bukan sekadar menjawab, tapi memahami logik psikometrik SPA yang sebenar. So, kesimpulannya, untuk ujian psikometrik penolong penguasa penjara grade KA5, anda kena fokus kepada 3 teras ini, iaitu disiplin, kerjasama dan emosi. Saya ulang, disiplin, kerjasama, emosi. Jangan tunggu saat akhir untuk buat persediaan ujian psikometrik penolong penguasa penjara grade KA5. Dapatkan e-book khas ini, di mana e-book ini bakal membantu anda untuk faham dengan lebih jelas bagaimana persediaan yang anda boleh buat untuk hadapi ujian psikometrik penolong penguasa penjara grade KA5. Klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik, di mana ia akan membantu anda untuk jelas apa persediaan anda perlu buat untuk hadapi exam nanti. Klik sekarang dan buktikan bahawa anda ni calon yang matang, stabil dan bersedia menerima tanggungjawab sebagai seorang penolong penguasa penjara grade KA5. Klik sekarang.